Saya dengan sukacita merasmikan Majlis Apresiasi Hari Pekerja Pembersihan 2026. Wira Pembersihan Nadi Kelestarian Negara. Pada hari ini, Sdukop telah menganjurkan satu majlis apresiasi Hari Pekerja Pembersihan 2026. Tujuannya untuk meraihkan semua para pekerja pembersihan di seluruh negara. Yang dan salam Malaysia Madani kepada wira-wira pembersihan negara. Kaulah nadi kelestarian tanah air kita yang tercinta. Tujuan ini adalah juga untuk sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan sumbangan pembersihan ini untuk menjaga kebersihan dan juga tahap kebersihan alam sekitar negara kita seperti kita pelihara.